Habis raya punya pasal. Pokok kelapa jadi mangsa. Aduh. Ini nama Janur. Aduh. Hari cerah bersinar terang di channel Rosie kita terbang. Cerita indah tak pernah hilang, senyuman kita jadi kenangan. Okey, hari ni kita nak buat, orang panggil Jawa panggil lepet. Okey, lepet. So ini beras pulut jenis biasa, bukan jenis yang beras pulut susu tau. So jenis beras pulut jenis biasa 6 kilo. Lepas tu tak payah rendam, mak basuh je. Lepas tu terus tinggikan atas api. Lepas tu mak tak santan. Berapa kotak mak santannya? Satu kotak So, ini sekotak ni. Satu kotak santan karan 1 liter. Tak. Airnya banyak mana mak? Peres ini tadi. Airnya peres. Paras. Bila peres mana? Peres pulut ni. Paras pulut. Airnya paras pulut. Lepas tu letak ke santan sekotak. Lepas tu godak-godak sampailah dia. Sampai mana mak? Sampai mesat lah. Sampai sampainya airnya sesat. surut. Sampai sat. Semua santannya sat. Kacau je lah. Pelan-pelan. Sabar je tunggu. Nampak ni. Tak garam tak mak? Tak garam lah. Secukup rasa lah garam. Garam kasar, garam biasa mak? Garam halus lah. Garam halus. Okay, dah sat sikit dah. Dah surut sikit air apa? Air santannya. Dah lebih kurang 15 minit dah tadi ni. 10 minit. Lebih kurang 10-15 minit tadi ni. Dia dah jadi macam ni. Okay, so api kecil kita tak kelapa. So kita kacau-kacau. Sampai bawah ni. Sedap ni bang, nanti ada kelapanya lagi. Tengah bang. Hei, apa ni bang? Lebihnya ni buat serondeng. Okey, tak sampai 6 biji tadi tu dah. 6 biji. Okey. Okey dah, sebenarnya dah tu mak serondeng. Orang mendidih kemarin apa? Kira bu, 8 ke berapa kok? Ada yang kering 1 tadi, tapi ikutlah banyak mana letak kelapa muda ni pun. Kalau lagi banyak dia lagi sedap. lagi lembut. Lagi lembut. Lepetnya. Wah, sedapnya. So ni dah boleh, dah siap dah. Mak kata dah boleh tutup api. Azhar tutup api. Boleh angkat. Bagi apa? Ini gigih. Budak. Biar budaknya angkat. Ya, siap. Tahun ni raya dekat Johor. Ni buat apa? Lepet. Lepet. Seronok tak? Azhar Aspa? Tengok kat sini. Nanti tolong bungkus. Sekarang pukul 6.30 pagi, 30 Ramadan 20 Mac 2026. Kita nak sejukkan dulu sebelum kita balut dengan daun kelapa nanti. Dia tak lembik pun mak mulutnya ni. Okey guys, dia punya ni dia tak lembik tau, dia masih keras lagi. Kita tak payah sampai lembut pun. Buat cara macam tadi tu. Dan sebabnya nanti lepas ni kita akan rebus macam ketupat. Ini yang buat lepet penghabisan puasa Ramadan. Nak nyambut hari raya. Wis. Mak tengok dah sini mak juga. Mak buat apa lepet? Ni lepet Kita buat lepet. Lepet tu sedap tak mak? Makan dengan apa mak lepet? Makan dengan serondeng Serondengnya dah ada belum?
serunding ya. Nanti baru nak buat lagi. Okey, nanti kita buat konten serunding kelapa mak pula. Mak nak buat apa? Buat lepat. Ni besok raya. Hari ni mak nak buat lepat. Lepat yang jumlah yang banyak beras pulut, campur santan, kelapa muda. Sekali dah ni. Nanti bungkus kan. Dah sejuk. Bungkus pakai apa mak? Daun pan kelapa. Daun kelapa. Oh, daun kelapa tu yang buat apa? Buat ketupat tu. So kita pakai daun kelapa dengan lidinya. Dengan lidinya, dengan kalau tak cukup lidinya Oh, dengan tu lah gunanya. Lepas tu kita simpan lidinya. Jadi lidinya kita guna buat balut. Okey, kawan-kawan, nanti lidi kita tengok penggunaan lidi. Kita tak buang. Kita nak buat balut lepat. Okey. Okay, kawan-kawan, ini dia beras pulut yang telah diproses. So kita tunggu sejuk dululah sebelum kita balut dengan daun kelapa. Dan ini kelapa yang kita parut putih untuk kita buat serunding. Ini dia daun kelapa kelapa yang muda untuk kita balut. Okey, mak pilih yang besar-besar lah untuk balut. Kalau yang kecil dia nanti terkeluar kan. Jadi ambil yang besar-besar macam ni. Untuk yang lebar lah. Ini dia lidi yang kita ni lah. Daunnya kita cabut, kita buat ketupat. So lidinya kita simpan untuk buat balut. Ini buat bungkus ni. Jadi ini untuk kita ikat lah sebagai tali. Nanti kita tengok prosesnya. Okey, ini dia ketupat. Ketupat yang kita dah buat ni. Dia punya sarung ketupat ni. Kita buat. Ini mak buat. So korang nampak ni cantik-cantik kan. Ini yang mak buat, tak boleh tanding lah. Yang ni banyak tangan. Ramai yang buat, yang nolong buat. Yang belajar pun ada, yang baru belajar pun ada. Yang ni yang macam yang dah longgar-longgar ni kan, kita nak betulkan balik, nak ketatkan balik supaya nanti kita masukkan beras tak terkeluar lah beras tu. Nanti kita akan tunjuk proses buat ni, memasukkan beras dalam daun kelapa ni ketupat. Okey, ni beras yang kita dah basuh untuk kita masukkan dalam ni lah, daun ketupat tu. Ni dia, kita toss dulu airnya. Okey, toss tos. Okey ni kawan-kawan, kita betulkan di mana yang longgar-longgar, yang ada ruang-ruang pada ketupat tu, kita betulkan, ketatkan supaya beras tu tak keluar masa kita rebus. Okey, Dalam dikurang setengah. Okey kawan-kawan, ini adalah proses memasukkan beras dalam daun ketupat. Dikurang setengah. Lagi, banyak lagi tu. Banyak mana beras kita nak masuk kat dalam? Kurang setengah lah, tengok bergantung pada beras. Bergantung pada beras. Jenis beras. Oh, beras yang macam mana kita pakai untuk ni? Kalau yang ni biasa tengoklah perkembangan dia punya kembang ni. Oh, okey. Maknanya pemilihan beras tu kita tahulah dia akan kembang ni macam mana. Suku. Oh, lebih kurang suku lah. Lepas tu buat gini, ni masukkan sini. Ni masukkan sini, ni masukkan gini. Ni. Tutup kan. Gitu. So ini dia lidi dan daun kelapa untuk kita balut. Inilah pulut untuk jadikan lepat lah. Okey, macam tu, lipat macam tu. Dia jadi macam kapal lah. Oh, yang bawah tu dia berlapikkan. Berlapik. Jadi macam ni, macam ni. Oh, okey. Temukan dengan bismillah. Jangan penuh lah. Nak penuh.
Lipat. Ini kat ni yang payah. Oh, pakai tadi ni kan? Dia kan selalu pakai tali ni kalau itu nanti kejap lah. Oh, nanti tunjuk cara pakai tu pula. Dah tak sini. Aku jadi dah dulu. Ni dah siap satu. Okey. Kau prepare balik. Okey. Kawan. Ni lepas ni kita dah start balut lah. Dulu last saya buat ni, tolong mak buat 2024. Raya 2024. Ni 2026. Besok raya. So nak test buat lagi lah. Sama ada ingat ke tak ingat? Ingat. Ingat ah. So macam ni. Ni jadi tapak mai. Ha? Ni tapak. Lepas tu sini. Ke ni. Ke badan Aku kita. pula gigi mak. Tu. Siapa pusingan tu? Ni ah. Ha. Ini kat ni belakangnya. Ha, ni kat belakang sini. Yang macam ni. Ya Allah. Aku nak betulkan ini aku je. Jangan penuh-penuh mak Ya, depan-depan. Dah mak macam ni boleh Yang penting ketat. Jangan ketat Yang penting ketat. Dibulatkan sikit, jangan DP. Okey mak kata bulatkan. Bulatkan. Kejadiannya macam gini. So kita ikat dulu pakai tali rafia ni Kalau mak nanti disediakan lidi tu, mak dia pandai. Dia Pandai ke tak pandai? pandai ikat pakai lidi. Macam saya tak pandai. Boleh lah. Tutup. Versi Rosie tali. Ni. Itu ni turun bawah. Dia nak tutup bawah. Buat kecil-kecil sikit-sikit tak apa. Ni, tuan. Senang tak pegang. Ni. Kayak ni, betul turun bawah. Itu yang turun bawah, itu lapik bawah. Jadi dia tak ni lah. Tak turun nasinya, Tak berasnya turun. tak keluar. Berasnya tak keluar. Ni. 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 Kalau dah nanti kak semua dah ikat dengan baru, ini diurut dia sampai ke sini nak. Dia tak nampak. Oh, diurut-urut biar ke sana. Biar tak menggigit sangat tu elek kalau nak menggigit tu. Oh, elek tu apa? Tak elok. Tak elok. Elek. Kalau diurut sikit kan nampak berisi nampak. Oh. Dia Dah urut lagi kan. tadi tak payah gaul. Ini belah Tak belakang. gaul priuk ni. Puluh priuk nampak. Orang koyak sikit apa yang tu. Tak apa. Tangan ni licin terus dia kumbal. Kalau dah koyak nanti mana? Okey je. Okey ni. Ni. Agak-agak lah. Udah sini. Ujung kau nanti. Ni tengok ni. Tengok ni. Ni. Pakai lidi pun lidi juga tapi lidi yang kat aku guys cocok mulu Okey konten. ke atas. Wes bar. Ni. Nanti ni tutup lah. Ni tutup kan. Ini saya jaga Oh, atas betul mau kan? gede tapi tak pakai kok elek itu. Lepas tu. Lepas tu tutup ni. Baru dapat 4 lagi tadi. Ni. Belum kali gede ni kali itu. Kita pegang sini. Tapi kalau ni Ni. sangat itu. Apa ni lah? Ni. Ke bawah. Ni bawah ni dah tutup lah. Dia macam gini. Jadi kapal. Mak tadi ni pintal macam mana dah. Saya tutup. Untuk orang gigil lah kayak kata esok mula ni. Kat yang ni, ke sini juga. Okey kawan-kawan, kita teruskan membalut lepat. Dah. Dia kan dia suka sama kayu yang kata siapa nanti balik. Wah, sambarang ini. Jadi apa lah tu? Kita tengok orang lama buat.
Kena bayar royalty. Cepatlah Madin buat. Tengok Abang Din yang buat. Okay. Tadi dia hintai-hintai je. Orang tu buat kerja lah. Bukan semua orang akan video. Abang Din kalau dekat TikTok rancak. Habis TikTok dia ekor Abang kat sini diam. Level lain, level dia lain. Semua tu kata kenapa aku dia tak ada. Nampak aku mungkin ada di koma dia. Rame. Semua dapur. Semua buat lepas. Kak Long dah nak habis dah. Ni Habis buat tengah sikit lagi untuk ketupat. Alhamdulillah, untuk ketupat dah settle semua. Tinggal rebus ya kalau tinggal rebus sahaja. Semua beras dah diisi semua. Itu yang baru nak datang tu tak payahlah. Boleh teruskan kerja sendiri. Okey. Itu ketakkan dia. Ini belakang. Pak, itulah macam mana. Ketakkan dia. Operasi mencari janur. Terpaksa memanjat. Nasib baik ada tangga super tinggi tu. Nak zoom mak? Oi, hati-hati. Kelapa muda tu kau jatuhkan sekali lah. Tu muda sangat. Yang bawah dia. Kau cantas je yang mengganggu tu. Demi habis raya punya pasal, pokok kelapa jadi mangsa. Terbaik. Alang-alang panjang kau ambil je lah. Okey, curun. Aku dah tak tahan ni. Kerengga lah. Alang kau abaikan je. Aduh, kena gigit. Kau abaikan je. Hati-hati. Kerengga kecil je. Kau besar. Hati-hati. Inilah hasilnya. Korban apa saja nak dapatkan janur. Ini agak besar lah. Kita nak cari yang lebar. Ini nama janur. Aduh. Okeylah, lumayan. Oh, kerengga lah. Lumayan. Ni buat ketupat. Kalau dah siap isi, berbaloi juga lah. Dah. Ambil. Okay, kita tengok Hafiz pula buat. Anak kita orang gaul tu orang atas ni. Selamatlah yang kecil tu. Nak terlantar balik. Dari ada tu tinggal Proses untuk merebus lepat dan ketupat. Okey, kawan-kawan, kita asingkan lepat dengan ketupat. So lepat dekat periuk ni. Ni kira cukup lah ni untuk raya sebulan Okey, Mak. Banyak sikit. Ni. Boleh tu.
Ha. Boleh. Dari bagus dah sudah dekat tu yang rongga-rongga. Dah. Cukup lah lepas satu periuk lah. Kalau bilongkan itu makan satu tak boleh. Mana nak satu kan? Boleh ke? Tak ini satu duit makan. Satu dua letak kat sana. Ada. Nampak tak berbeza? Kita campurkan sekali sebab periuk penuh sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu 4 jam lagi. Mak cakap 4 jam masak. Ha. Ha. Galah. Okey, dah. Ni rebus ni, ada petua-petua nak bagi sedap ke? Ada. Tak ada? Tak ada petua? Tak ada betul. Ke pakai air tangan ni dah kira sedap lah? Dah. Okey lah. Tak ada betul lah? Okey. Okey, Alhamdulillah kawan-kawan. Dah siap, api pun dah tutup. Ini dia lepat Okey, ni pula ketupat dah siap. Alhamdulillah. Nampak dah kembang dah. Jom kita angkat lah. Okey. Tuh, panas. Hasil-hasil ni. Tengok ni rasa nak makan tau. Oh, panas tu. Oh, lepat. Lepas tu ketupat. Lepat. Pei. Pei. Kau apa perasaan kau ni bila angkat ketupat ni? Perasaan panas. Perasaan panas je ke? Kau tak ni ke? Panas lah. Tak rasa kagum ke? Dapat buat ni. Ini kan korang yang buat apa ni? Ketupat semalam. Okey kawan-kawan, alhamdulillah. Dah settle, dah siap, dah masak semuanya. Hasil kerja semua orang. Jadi ni ketupat yang dah masak, dah berubah colour dah. Ini lepat. So alhamdulillah, ini besok dapatlah kita buat sarapan pagi di hari raya. Tunjuk kita nak makan dengan apa lepat ni. Jom. Itu lepat tu. Banyak ni. Ini dia. Tadi kita tunjuk awal-awal tadi tunjuk kelapa kan. Ini dia. Serunding kelapa. Sedap ni serunding kelapa. Cicah. Apa ni? Lepat cicah serunding kelapa. InsyaAllah akan datang kita tunjuk cara nak buat serunding kelapa pula. Okey. Sekian dulu. Okey, besok hari raya kan. So tunggu kita nak tunjuk makan lepat ramai-ramai di hari raya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Supportlah Rozi sampai jadi hype. Jalan bersama sampai ke puncak. Kongsikan cinta biar ia tegak.